Alright, kita cakap pasal dia punya mechanical stuff dia pula. Okay, dia punya ground clearance dia dalam 150mm macam itu. Dia punya horsepower dalam 170 lebih. Dan juga dia punya torque dalam 290 Nm lebih kurang. So, untuk torque macam itu, dengan harga kereta ni dalam 100,000 macam tu, dia ada juga rebate. Kalau korang dapat rebate tu, maybe dapat dalam 80 lebih. Korang kena alert lah dengan dia punya rebate. Bila first time aku bawa kereta ni, bila sampai dia punya power tu, memang rasa lah dia punya pergi. Cuma initial dia memang korang kena tekan sikit untuk dapat dia punya instant power. Tapi yang penting untuk kereta EV ni adalah dia punya smoothness dia. Oh, bila bawa kereta EV ni memang rasa smooth, memang tak rasa bising, bunyi tayar pun tak berapa dengar. Tapi top speed dia diorang maksimumkan lah 160 km per jam bila dekat highway speed. Bateri AutoTune ni dia guna jenis LFP. Kapasiti dia dalam 51 kWh. Untuk jarak perjalanan NEDC diorang claim boleh dapat dalam 400. WLCT dapat lebih kurang dalam 300 lebih, 350 lah. Kita cakap pasal dia punya charging dia pula. Dia ada AC charging. AC charging dia maksimum dia boleh terima dalam 7 ataupun 11 kW charging hour. 10 ke 100 lebih kurang dalam 8 jam lah. Kalau untuk DC charging dia boleh support sampai 82 kWh. Lepas tu kalau rate dia charge, kepantasan dia boleh buat daripada 30 sampai 80% dalam masa kurang daripada 30 minit. Suspension setup dia untuk yang belah depan McPherson strut, yang bahagian belakang adalah torsion beam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terpaksa lah aku tak ada mounting nak ni lah apa letak aku punya kamera ni. Ya, aku terpaksa letak dekat dashboard tu. Harap korang boleh nampak lah. Tak terlampau overexpose. Untuk harga 100k, okey, dia punya competitor untuk macam kereta-kereta sedan yang tipikal sedan kereta rendah kan. Mungkin korang boleh consider lah untuk korang yang minat kereta SUV ni. Dia bukan sekadar tinggi, nak masuk pun senang. Memang selesa, duduk dekat seat pun dia ada seat ventilation, ruang depan luas, banyak kompartmen. Dekat center console dekat bahagian bawah pun ada kompartmen juga. Dia punya ruang armrest, dia besar, glove box dia besar, ruang belakang dia pun, seat dia pun full, seatnya full panjang, jadi bila duduk tu selesa. Duduk 3 orang pun, kalau daripada compare kepada side by side pun luas juga, sebab dia punya ruang headroom dia pun luas, shoulder dia pun luas. Kereta ni pun agak lebar. Dia punya ruang kargo dia dalam 400 liter. Oh, memang sangat praktikal lah pada aku. And then bila bawa kereta EV ni, yes, kita tahu dia senyap, smooth, dia tak ada bunyi enjin. Kalau korang charging dah AC ataupun charging dekat luar pun, korang boleh duduk je dalam kereta sambil-sambil korang turn on kan korang punya aircon. Jadi korang boleh tunggu dalam kereta tu dengan keadaan yang sejuk. Itu yang aku suka dekat kereta EV ni. Mana sih kiri ni. Bunyi signal dia pun aduh, lembut-lembut tidak. Bila dengar tu dia bukan macam typical bunyi signal lah. BYD dia set lain sikit daripada yang lain. So bila kita tekan nak pergi, oh dia punya pergi, oh lagi. So betul lah, kereta EV ni dia punya instantaneous speed dia tu memang betul. Dengan torque sebanyak 290, cukup sempurna lah untuk Auto ni. Cukup sesuai, dan bila dia tekan tu memang pregi. And then kalau korang masuk mana-mana lane tanpa signal lah, dia punya ada sistem dia akan activate lah. Dia akan bagi warning. And then dia punya speed tu memang lagi kau tekan lagi dalam, memang lagi pergi dia bagi. Respon yang macam gini pada aku memang boleh buat senyum lah dekat muka aku. Lain macam lah. Untuk yang takut pakai EV, tak ada tempat charging ke apa semua, berdasarkan pengalaman kawan aku sendiri, dia balik kampung dia, and then pada hari cuti macam orang lain lah, orang biasa kerja kan, balik pada hari cuti, dia punya, berdasarkan dia punya pengalaman tu, dia tak adalah nak hadapi kena beratur bila nak charging tu, ramai lambat, tak adalah sampai macam itu. Dia paling-paling tidak pun, kalau nak kena tunggu pun, dia tunggu sekadar satu kereta je, tunggu satu kereta tu charging. Cumanya bila korang pakai EV ni, paling penting korang kena plan lah. Korang punya lifestyle tu korang kena ubah. Korang kena tahu dia bukannya cepat macam nak kena isi minyak. Contoh korang nak pergi mana, korang plan terus nak gerak, terus nak kena isi minyak. Sebab isi minyak sekejap je, dalam kurang daripada 5 minit macam itu. Tapi macam EV ni, dia tak. Bila korang nak cepat, dekat situ dia agak ada sikit kekurangan lah.
Tapi kalau korang jenis yang plan, aku rasa tak ada masalah pun. Even though sebab plan tu dalam masa perjalanan pun nak kena plan dekat mana korang nak charge. Korang boleh tengok lah dia punya apps, ada plug share, charge sini, macam-macam apps yang developer dah bagi ataupun charging operator CPO dah bagi, dah provide untuk masing-masing kan, ikut dengan rate masing-masing. Korang boleh study sendiri, boleh masuk dalam group dan belajar dengan pengguna-pengguna yang lain. Sebab pada aku, penggunaan EV ni dekat bandar memang sangat sesuai dengan dia punya praktikal. Lagi yang kita hadap jalan jam, pergi balik kerja selalu kan. Jadi nak hadap tu memang tak best lah. Dengan kereta yang berenjin. Dengan kereta EV ni tak perlu risau dengan dia punya bunyi kan. Sebab kalau kita rumah landed, kita bolehlah charge dekat rumah. And then kalau charging balik kerja pun depends kita punya jarak perjalanan. Maybe kita boleh charge sekali seminggu, boleh tahan dalam seminggu, maybe naik dalam berapa je kita punya usage penggunaan elektrik tu kan. Dalam masa yang sama untuk untuk zaman sekarang tahun 2026 ni, yang mana kuota minyak Budi 95 200 liter setiap seorang tu memainkan peranan yang penting untuk penggunaan setiap orang lah. Jadi tengok sekarang pun orang yang pakai minyak pun dah kena plan nak pergi mana kan. Sebab tak boleh sembarangan pergi, kalau tak kena bayar harga asal tanpa budi. Tu yang gelabah tu. Tak bawa IC tertinggal kat rumah, patah balik, pergi ambil IC nak dapatkan harga RM1.59 tu kan. Tapi dengan kereta EV sekarang, tak perlu risau benda tu. Korang charge dekat rumah, bangun pagi terus pergi kerja. Okay, itu saja aku punya sedikit walk around lah dekat kereta ni dengan pengalaman yang sedikit aku dapat rasa melalui sahabat aku. Dia bagi rasa kereta EV BYD Atto 2 ni, secara conclusionnya memang kereta ni sangat praktikal, sangat selesa. Aku rasa dia memang memenuhi pembeli-pembeli yang dia nak cari kereta SUV yang praktikal. Sebab kebanyakan sekarang ni dah ramai yang minat kereta yang tinggi. Jadi bila duduk dalam kereta yang tinggi ni, dia ada view horizon yang lebih luas lah. Jadi bila memandu tu, prediction masa bawa kereta, nak tengok kereta depan tu brake tiba-tiba ataupun brake awal tu dengan lebih mudah. Dengan seat yang selesa, ada ventilation seat. Lepas tu ada screen infotainment yang luas, kawalan gesture yang mudah untuk kawal aircon. Lepas tu ruang kargo juga dalam 400 liter. Memang banyak barang boleh sumbat, itu belum lagi kalau turun seat. And then dari segi dia punya rupa bentuk tu, dia tak nampak terlalu pelik. Dia masih nampak konvensional, masih nampak macam kereta ICE. Dengan dia ada grill depan, lepas tu ada underbreather. Lepas tu ada dia punya signature cladding yang pada aku unik. Cuma kalau ada penambahan sikit, aku rasa dekat bahagian front tu kena tambah ruang lagi, beli yang aftermarket punya. Jadi dekat bahagian depan pun boleh guna untuk letak dan simpan barang. Dari segi dia punya pengalaman memandu dia, memang rasa selesa. Tayar pun agak tebal, senyap. Daripada power delivery bila kita tekan memang agak pergi. Cuma korang kena biasakan dia punya kawalan brake lah. Jadi bila brake tu, korang kena belajar macam mana dia brake, sebab dia punya brake tu agak mencengkam dalam masa sama. Dia ada juga region braking. Dan dia punya ada sistem pun agak okey lah pada aku. Dia punya steering assist dia punya steering warning dia. Lane departure warning kalau kita terkeluar lane ataupun kita belok tanpa bagi signal lah, dia akan start counter balik lah. Jadi korang terasa lah dekat steering tu kan. Memang nice lah untuk kegunaan bandar, ataupun kalau korang nak belikan bini korang, aku rasa kereta ni memang sesuai lah. Dengan dia punya capacity battery 51 kWh, range lah. Kalau WLTP, real world usage maybe, kalau korang bawa dalam 110 hingga 120, boleh dapat dalam 300, 315 macam gitu. And then kalau nak lalu highway utara selatan, rasanya tak perlu risau lagi sebab ada banyak charging port. Korang just kena plan je. Kalau korang nak tahu dekat mana charging port semua, korang boleh study sendiri, masuk dalam grup BYD Atto 2 ni sendiri untuk study dengan lebih lanjut, kenal dengan community apa semua. Aku approve lah kereta EV ni memang nice lah. Memang rasanya nak kena ada satu. Untuk yang takut nak pakai EV, aku rasa stigma beratur panjang, tak ada charging port. Untuk berdasarkan pengalaman kawan aku ni, dia tak menghadapi situasi tu pun. Tak terlampau teruk lah. Cuma just korang kena plan je lah korang punya perjalanan kat mana nak charge. Gitu je.
And then dia pun ada juga beberapa app yang boleh setting perjalanan, and then dia akan bantu, okay, penghentian seterusnya korang akan kena charge kat sini. Tapi EV ni bila dekat highway ni dia bukan kawan baik sikit. Dia bukan macam kereta kalau korang cruising 130, penggunaan minyak tu dia boleh optimum. Tapi kalau EV dia tak macam tu. Lagi laju kau tekan, lagi banyak dia guna berdasarkan korang punya tahap korang tekan power throttle tu lah. Tapi dekat bandar EV memang terbaik. Dekat bandar EV memang terbaik. Okay, aku rasa itu saja aku punya bebelan untuk video yang panjang. Dah lama aku tak buat kali ni. Jangan lupa untuk tekan like. Kalau korang juga pengguna AutoTune, maybe korang ada beberapa pengalaman yang menarik yang korang boleh kongsikan dekat ruangan komen dekat bawah. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, bolehlah juga share kepada rakan-rakan ataupun family member yang lain yang mana tahu teringin nak beli EV ke. Aku rasa this BYD AutoTune memang approve. Okay, kalau kau tanya aku antara banyak-banyak EV yang bentuk EV yang aku minat lah, aku boleh bagi tahu satu daripada brand Leapmotor. Aku suka dia punya bentuk luaran tu macam Porsche sikit macam tu kan. And then dalaman dia pun nice. Tapi AutoTune ni dia tak nampak pelik, dia tak nampak lain. Dia pada aku dia punya design luar dan dalam ni dia boleh sebati dengan kebanyakan kereta yang ada dekat Malaysia ni. Okay, itu saja untuk video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.